Lawan kenaikan kos sara hidup dengan emas. Follow, share dan save video ini untuk rujukan akan datang. Harga emas dan inflasi sering meningkat bersama, tetapi kekuatan kolerasi antara keduanya bergantung juga kepada faktor seperti keadaan geopolitik, dasar kewangan dan kestabilan ekonomi. Walaupun emas kekal sebagai pelindung nilai yang kuat terhadap inflasi dalam jangka panjang, pergerakan harga dalam jangka pendek boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor makroekonomi. Kos sara hidup juga semakin meningkat akibat inflasi, kejatuhan nilai mata wang, dan harga barang yang melonjak. Jadi salah satu cara untuk melindungi kekayaan dan mengekalkan kuasa beli adalah dengan menyimpan emas. Sejak berabad-abad, emas telah terbukti sebagai aset yang stabil dan pelindung nilai terhadap inflasi. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita lawan inflasi? Yang pertama, simpan sebahagian gaji dalam bentuk emas. Daripada menyimpan wang tunai yang semakin susut nilai, tukarkan sebahagian pendapatan kepada bentuk emas. Contoh, jika menyimpan RM500 setiap bulan, beli emas sebagai simpanan jangka panjang. Yang kedua, pelaburan emas untuk pertumbuhan aset. Simpan emas dalam bentuk jongkong atau dinar kerana ia lebih murah dan mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding barang kemas. Pelaburan jangka panjang dalam emas membolehkan anda menikmati kenaikan harga emas dalam masa 5 hingga 10 tahun. Yang ketiga, gunakan emas sebagai kecemasan. Jika menghadapi kesempitan kewangan, emas boleh dicairkan dengan mudah tanpa menjejaskan simpanan utama. Emas juga boleh digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan tunai tanpa kita perlu menjualnya. Yang keempat, manfaatkan akaun simpanan Gap Public Gold. Jika tidak mahu menyimpan emas fizikal, anda boleh menggunakan platform akaun emas Gap Public Gold. Ia membolehkan anda membeli dan menyimpan emas dengan mudah tanpa perlu risau tentang penyimpanan fizikal. Kenaikan kos sara hidup boleh memberi tekanan kepada kewangan, tetapi dengan strategi yang betul, emas boleh menjadi pelindung terbaik untuk nilai kekayaan anda. Mulakan simpanan emas sekarang dan nikmati kestabilan sebagai aset jangka panjang yang kalis inflasi. Nak mula menabung emas di Public Gold? Klik link saya di bio, saya bantu. Sebaiknya.